Penjagaan kendiri selepas discharge bagi pesakit yang mengalami kecederaan kepala ringan. Gejala biasa kecederaan kepala ringan. Terdapat beberapa gejala biasa kecederaan kepala ringan yang akan dialami dalam tempoh 48 jam pertama. Pertama, sakit kepala ringan. Kedua, rasa loya. Ketiga, hilang selera makan. Keempat, sukar tidur. Kelima, pening atau rasa berputar. Keenam, sukar menumpukan perhatian. Lazimnya, gejala-gejala ini akan hilang dalam masa 2 minggu. Jika gejala berterusan atau anda berasa bimbang terhadap keadaan anda, sila hubungi fasiliti kesihatan dengan segera. Walau bagaimanapun, dalam tempoh 48 jam pertama, gejala teruk mungkin berlaku dan perlu diperhatikan. Selepas mendapat rawatan di fasiliti kesihatan dan dibenarkan pulang, gejala teruk yang perlu diperhatikan dalam tempoh 24 hingga 48 jam adalah: pertama, sakit kepala berterusan dan muntah yang teruk. Kedua, kejang otot atau sawan. Ketiga, gejala neurologi lain seperti kelemahan otot, rasa kebas, hilang deria, kekeliruan dalam pergerakan, pertuturan tidak normal, pergerakan luar biasa pada anggota badan dan perubahan tingkah laku yang ketara. Keempat, ketidakupayaan untuk mengingati peristiwa baru. Kelima, perdarahan atau keluar cecair dari hidung atau telinga. Sekiranya terdapat gejala amaran ini, sila kunjungi hospital terdekat dengan segera untuk penilaian lanjut atau hubungi talian kecemasan 999. Di antara perkara yang boleh dilakukan semasa pemantauan di rumah adalah mengambil ubat paracetamol untuk melegakan sakit kepala, meneruskan pengambilan ubat harian seperti biasa, berehat dan ambil cuti rehat, menghubungi keluarga untuk pemantauan lanjut. Manakala perkara yang tidak boleh dilakukan adalah mengambil ubat tidur, mengambil alkohol dan mengambil dadah serta memandu atau mengendalikan jentera berat. Jika anda mempunyai sebarang masalah atau soalan, sila dapatkan rawatan perubatan dengan segera di hospital terdekat atau hubungi talian kecemasan 999.